Tu yang kita cakap, orang sekarang dia lebih suka mencuba terlebih dahulu tanpa study, tanpa dia check, background check, tanpa dia cari betul-betul tempat yang betul untuk dia refer. Dia cakap kalau ni jadi baru aku akan refer. Dia macam gitu. Itu dah termasuk dalam, boleh dikatakan dalam gamble lah kan. Sebab dia tak nak cuba, tak nak study dulu, tapi aku try dulu, kalau betul jadi, yes, baru aku akan involve. Sebab kenapa kita cakap itu gamble? Dia dah masuk ke fasa uncertainty. Dia tak tahu pun apa dia buat. Kenapa dia follow orang tu? Kenapa signal tu keluar? Kenapa kena buy? Kenapa kena sell? Ini bukan soal nak cakap pasal technical analyst, tak. Tapi dia sendiri tak tahu apa yang jadi dekat dalam grup Telegram tu, apa yang orang tu tengah cuba buat kan. Jadi kalau boleh lah dah register? Klik link di bawah, okay? Bye! kita cuba cari tempat untuk kita refer terlebih dahulu, background check kan, macam tadi abang cakap. Cari orang IT, orang engineering selalu dia akan check dulu, background check, cross check dulu kan. Due diligence lah senang cerita kan. Tapi malangnya benda tu tak seindah, tak semudah yang kita sangka lah. Sebab tu ramai sebenarnya tertipu.